Selamat datang ke episod podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agricultural Global Solutions, rakan kongsi anda untuk amalan perladangan yang boleh baik di Malaysia. Hari ini, kita ada satu bahan perbincangan yang sangat menarik. Kita akan lihat satu kajian untuk faham amalan perladangan di kalangan pekebun kecil persendirian. Matlamat kita mudah saja. Kita nak cari satu atau dua perkara praktikal yang anda sebagai pekebun kecil di Malaysia boleh terus buat dekat kebun untuk naikkan hasil. Bukan teori tinggi-tinggi, tapi benda yang betul-betul boleh pakai kan? Betul tu. Sumber kita hari ini ialah satu kajian dari jurnal saintifik Agricultural Systems. Kajian ni memang dah dibuat beberapa tahun lalu, sekitar tahun 2015. Jadi dah lebih kurang 6-7 tahun lepas lah. Ia dijalankan secara mendalam di Riau, Indonesia. Mereka kaji pelbagai jenis pekebun kecil di sana. Okey, kejap. Mesti ada yang fikir, kajian lama dari Indonesia. Apa kaitannya dengan kita di Malaysia sekarang? Zaman pun dah lain. Soalan yang sangat bagus. Dan ini penting untuk kita jelaskan. Walaupun kajian tu dibuat di Indonesia dan dah beberapa tahun berlalu, penemuan dia saya percaya masih sangat relevan. Relevan ya? Ya, sangat. Keadaan pekebun kecil kita di Malaysia hari ini, cabarannya lebih kurang sama. Masalah macam susah nak dapat input berkualiti, contohnya benih sah, baju yang betul, lepas tu pengetahuan agronomi yang kadang-kadang tak sampai, dan tekanan harga dari orang tengah. Malah, kajian ni cuba jawab satu soalan besar yang menarik. Apa soalannya tu? Soalannya, adakah pekebun yang lebih kaya, yang ladangnya lebih besar, secara automatik amalan pertaniannya lebih baik? Yang itu saya suka dengar. Selalu kita anggap macam tu lah kan. Banyak modal, mesti kebun lagi menjadi. Kan? Tapi jawapannya mungkin buat kita terkejut sikit. Baiklah, kalau macam tu, mari kita mulakan. Dari peringkat paling asas sekali, dari akar umbinya. Segalanya bermula dari benih. Apa yang kajian ini jumpa tentang kualiti bahan tanaman yang pekebun kecil kita gunakan? Ini isu nombor 1. Dan mungkin yang paling kritikal. Kajian mendapati ramai pekebun, terutamanya yang skala kecil, masih guna benih dura. Masih guna dura ya? Kenapa agaknya? Bila disoal, jawapan mereka nampak logik. Kata mereka, isi rung dura ni besar dan tandanya berat. Orang tengah pula bayar ikut berat. Jadi dalam fikiran mereka, Tanda lagi berat, lagi banyaklah duit masuk poket. Macam tu. tepat sekali. Kejap, ini yang saya selalu dengar dekat lapangan. Kalau saya pekebun dan orang tengah bayar saya ikut berat, kenapa saya nak pening kepala pasal kandungan minyak? Duit masuk poket saya dikira ikut kilo. Bukankah itu yang paling penting untuk sara keluarga bulan-bulan? Itulah perangkapnya. Ia nampak logik untuk jangka pendek, tapi sebenarnya satu kesilapan yang sangat mahal. Memang betul tandan dura tu berat, tapi kandungan minyak atau OAR di dalamnya adalah kira-kira 30% lebih rendah. 30%? Ya, 30% lebih rendah berbanding variati tenera yang disyorkan oleh MPOB dan semua agensi. Kilang, mereka tak pandang isi rung besar. Mereka kejar perahan minyak yang tinggi. Jadi, bila tiba musim buah melawas, bekalan banyak. Kilang akan jadi lebih pemilih. Oh, masa tu buah siapa yang OER tinggi, itu yang mereka utamakan lah ya? Betul, buah dari pokok dura ni sama ada kena tolak terus atau dibeli dengan potongan harga yang tinggi. Jadi keuntungan jangka pendek tadi habis terbakar macam tu saja. Macam tu saja. Dan yang paling parah, silap pilih benih ni akan menghantui pekebun tu selama 25 tahun hayat pokok sawit tu. Maknanya memang rugi besar dalam senyap lah. Satu keputusan di awal penanaman kesannya berpuluh tahun. Dalam kajian ni, adakah pekebun yang lebih kaya atau ladangnya besar, mereka terlepas dari perangkap benih dura ni? Menariknya, tak juga. Masalah ni berlaku di hampir semua peringkat. Walaupun pekebun yang lebih besar ada kecenderungan lebih baik sikit, tapi masalah guna benih tak sah ni masih wujud. Jadi bukan soal modal semata-mata lah ni. Bukan. Ia lebih kepada soal akses kepada maklumat yang betul dan mungkin juga kesukaran mendapatkan benih sah di sesetengah tempat. Baik, faham. Jadi kesilapan pilih benih ni memang mahal harganya. Tapi saya rasa dapat benih betul pun belum tentu selamat lagi kan? Lepas benih dah betul, cara kita letak pokok tu atas tanah, cara tanam tu mesti ada bezanya juga.
Tepat sekali. Ini penemuan kedua yang penting. Kajian ni bedahkan hanya sekitar 33% pekebun kecil yang dikaji guna corak penanaman segitiga sama. 33% saja. Ya, hanya 1/3 corak yang disyorkan oleh semua pakar agronomi tu. Jadi majoriti besar buat macam mana? Majoriti besar, hampir 70% guna corak tanam segi empat sama. Corak segi empat. Maksudnya pokok ditanam lurus macam papan dam. Nampak lebih kemas, senang nak lalu lalang. Apa masalahnya dengan cara ni? Masalah utamanya ialah persaingan. Cahaya matahari, bila pokok ditanam dalam corak segi empat, jarak antara setiap pokok adalah sama. Apabila pokok semakin besar, pelepah akan mula berlaga, bersaing sengit untuk dapatkan cahaya. Macam berebut makanan lah ni. Pokok ni macam berebut lah. Kalau duduk rapat-rapat macam tu, yang di tengah-tengah tu confirm akan terbantut sebab jiran kiri kanan dah sekat cahaya. Cahaya matahari ni kan dapur bagi pokok untuk hasilkan tenaga. Bila cahaya tak cukup, proses fotosintesis terganggu. Dan hasilnya, pengeluaran buah pun akan merosot. Tepat. Jadi kalau kebun saya sekarang ni memang dah ditanam cara petak macam tu, saya pun dengar penerangan ni, mesti rasa frust. Macam dah terlambat. Betul ke tak ada harapan langsung? Nak tebang semua, tanam balik, modal besar tu. Belum terlambat sepenuhnya. Untuk ladang sedia ada, kajian tu ada cadangkan satu amalan. Ia dipanggil penjarangan terpilih atau selective thinning. Bunyi macam teknikal sikit. Apa maksudnya tu? Maksudnya, kita masuk kebun, kita kenal pasti pokok-pokok yang paling tak produktif. Yang kerdil, yang buahnya sikit. Pokok-pokok pemalas inilah ya? Boleh kata macam tu. Pokok-pokok ni kita tebang. Kena tebang. Mesti ramai yang sayang tu. Ya, memang satu keputusan yang sukar. Nak tebang pokok yang kita dah bela bertahun-tahun ni bukan senang. Tapi, dengan menebangnya, kita beri lebih ruang dan cahaya matahari kepada pokok-pokok jiran yang lebih bagus. Supaya mereka jadi lebih produktif. Pulangannya, dalam jangka masa panjang memang berbaloi berbanding kita terus simpan pokok yang tak menyumbang hasil. Okey, jadi ada jalan penyelesaiannya. Baiklah, dua perkara asas dah jelas. Benih kena betul, corak tanam pun kena betul. Selepas dua ni selesai, kita masuk bab yang paling besar belanjanya untuk pekebun. Baja. Ini yang selalu buat semua orang pening kepala. Apa yang kajian ni jumpa pasal amalan pembajaan kita? Di sinilah penemuan kajian ini jadi paling kritikal dan paling relevan untuk kita di Malaysia. Masalah utama yang dikesan bukanlah semata-mata kadar baja yang rendah atau pekebun kedekut nak membaja. Bukan. Masalah lebih besar ialah nutrien yang diberi itu tak seimbang. Tak seimbang. Boleh jelaskan lagi? Kajian ini melalui analisis daun dan kiraan imbangan nutrien secara konsisten jumpa satu masalah yang sama di semua jenis ladang pekebun kecil. Apa dia masalahnya? Milik pekebun kaya sekalipun, hampir semua hadapi masalah yang sama. Pokok tak cukup kalium. Ini macam kita bagi anak makan lah kan? Macam mana tu? Kita bagi dia nasi banyak-banyak biar kenyang, tapi lauk dengan sayur tak cukup. Nampak berisi, tapi tak sihat. Nitrogen N tu ibarat nasinya, bagi daun nampak hijau subur. Tapi kalium K dan nutrien lain tu lauk pauknya. Yang penting untuk bagi hasil buah, bagi tandan jadi berat, dan bagi pokok tu sendiri jadi kuat lawan penyakit. Betul tak analogi saya ni? Analogi yang sangat tepat. Itulah yang sedang berlaku di kebanyakan kebun. Pekebun mungkin guna baja yang tinggi nitrogen sebab kesannya cepat nampak pada daun. Daun hijau, hati pun senang. Tapi mereka tak sedar mereka sedang melaparkan pokok dari segi kalium, nutrien paling penting untuk penghasilan buah sawit. Kajian ini juga ada sebut tentang konsep imbangan nutrien negatif. Imbangan negatif. Apa tu? Bayangkan tanah kita ni macam akaun bank. Setiap kali kita tuai tandan buah segar, kita sebenarnya sedang keluarkan duit atau nutrien dari akaun tanah tu. Terutamanya kalium. 1 tan BTS boleh keluarkan lebih kurang 7.5 kilogram kalium, iaitu K2O. Masalahnya, jumlah kalium yang kita masukkan semula melalui baja selalunya jauh lebih rendah. Jadi tanah kita ni macam boleh jadi muflis lah kalau kita asyik keluarkan duit nutrien melalui buah, tapi tak simpan balik secukupnya. Lama-lama akaun jadi kosong. Tepat sekali. Dan inilah isu yang sangat biasa di Malaysia.
ramai pekebun kita bergantung harap pada baja sebatian am. Contohnya NPK 15, 15-15 atau yang popular 12-12-17-2. Mereka anggap itu dah cukup. Ya, mereka tak sedar untuk pokok sawit yang tengah galak berbuah, keperluan kaliumnya sangat tinggi. Sepatutnya mereka kena tambah baja tunggal seperti MOP, Muriate of Potash, untuk cukupkan keperluan kalium ni. Tapi amalan ni sangat jarang dibuat. Bercakap pasal sumber kalium ni, adakah kajian ini sebut tentang peluang lain yang pekebun terlepas pandang? Mungkin sumber yang lebih murah? Ada. Satu peluang emas yang terlepas pandang ialah penggunaan tandan buah kosong atau EFB, Empty Fruit Bunches. Kajian mendapati amalan pulangkan semula EFB ke ladang ni sangat-sangat jarang dibuat oleh pekebun kecil. Ini satu kerugian yang amat besar. Betul tu. Ramai yang pandang EFB ni leceh, kotor, makan masa nak angkut, bersepah. Tapi mereka tak nampak nilai sebenar emas hitam ni kan? Memang betul. Saya pernah jumpa pekebun yang kata, leceh lah angkut tandan kosong ni, busuk, banyak kerja. Tapi bila kita kira balik, nilai kalium dalam EFB tu, kalau nak dibeli dalam bentuk baja MOP, dah boleh cecah beratus-ratus ringgit satu tan. Wah, macam tu sekali. Bila dia dengar macam tu, terus dia pandang EFB tu macam emas. EFB bukan saja pulangkan kalium secara percuma, tapi ia juga perbaiki struktur tanah, bantu tanah pegang air dan kurangkan rumpai. Manfaatnya berganda-ganda. Baiklah, mari kita cuba simpulkan apa yang kita dah bincangkan. Kajian ini jelas tunjukkan, tak kira saiz ladang atau kaya mana pun pekebun tu, amalan asas sering terabai. Ada 3 penjenayah utama yang sekat hasil kita. Pertama, guna benih tak berkualiti macam Dura. Kedua, corak tanam yang salah iaitu segi 4 sama. Dan ketiga, yang paling parah, amalan pembajaan yang tak seimbang, terutamanya tak cukup kalium. Rumusan yang padat? Berdasarkan semua penemuan ini, kita boleh simpulkan kepada 2 tindakan utama yang anda sebagai pekebun boleh fikirkan. Satu untuk jangka panjang dan satu lagi boleh dibuat esok pagi. Mari kita dengar, apa tindakan nombor 1? Tindakan nombor 1 adalah untuk perancangan jangka panjang. Kalau anda bercadang nak tanam semula atau buka kebun baru, tolong jangan berkompromi dalam 2 perkara. Pertama, laburkan duit untuk dapatkan benih tenera yang sah dari sumber yang diiktiraf macam MPOB atau syarikat perladangan besar. Jangan. Kedua, pastikan anda guna corak penanaman segitiga. Kos permulaan mungkin rasa lebih sikit, tapi pulangan hasil yang lebih tinggi untuk 25 tahun akan datang tu jauh lebih berbaloi. Itu untuk masa depan. Macam mana pula dengan tindakan segera untuk kebun yang sedia ada sekarang ni? Apa yang boleh kami buat esok? Tindakan kedua ni, anda boleh mula fikirkan lepas saja dengan perbincangan ni. Pergi tengok stor baja anda. Semak semula program pembajaan anda sekarang. Adakah anda hanya bergantung pada satu jenis baja sebatian NPK? Cuba tanya diri sendiri. Adakah pokok saya dapat kalium, K, yang cukup? Kalau tak pasti macam mana? Kalau tak pasti, pertimbangkan untuk buat analisis daun. Memang ada kos sikit, tapi ia akan beritahu dengan tepat apa yang pokok anda laparkan. Atau paling tidak dapatkan nasihat agronomi tentang cara nak tambah baja kalium macam MOP dalam pusingan pembajaan. Dan kalau ada peluang, cuba usahakan dapatkan tandan kosong EFB dari kilang berdekatan. Ia sumber kalium percuma yang sangat berharga. 2 tindakan yang sangat jelas dan praktikal. Tapi, satu perkara yang paling buat saya terfikir dari keseluruhan perbincangan kita ni, ialah penemuan utama kajian itu sendiri. Pekebun yang lebih kaya tak semestinya amalan peladangannya lebih baik. Ini betul-betul lawan arus pemikiran biasa kita. Betul. Dan ini membawa kita kepada satu persoalan penting untuk anda renungkan sendiri. Kajian ini buktikan bahawa modal kewangan atau duit semata-mata tidak mencukupi untuk menjamin kejayaan sesebuah ladang. Jadi, soalan terakhir dari kami untuk anda fikirkan ialah, selain daripada isu keuangan, apakah halangan terbesar yang anda hadapi secara peribadi untuk melaksanakan amalan-amalan terbaik yang kita bincangkan hari ini? Adakah ia kerana kekurangan ilmu? Atau kesukaran nak dapatkan baja atau benih yang berkualiti di kawasan anda? Atau mungkin masalah yang lebih besar ialah nak cari pekerja yang mahir dan boleh dipercayai?
Jawapan jujur kepada soalan ini adalah langkah pertama untuk anda benar-benar memajukan ladang anda ke tahap seterusnya. Ingat untuk melawat pembantu pertanian AI kami di cropdrive.ai untuk mengetahui lebih lanjut cara meningkatkan hasil sawit dan pendapatan anda. Terima kasih kerana mendengar.